Kalau hampa tonton betul-betul, sebenarnya filem ni dia macam template lebih kurang sama macam Vikram Mat. Aku ada member yang dia tak tonton lagi Vikram, tapi dia pergi tonton Coolie. So lepas aku beritahu kata template lebih kurang sama, dia tonton Vikram dan dia pun akui memang nampak lebih kurang template sama. Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Mak Don. Sekali lagi dengan aku Mak Don. Terima kasih kepada subscriber lama dan selamat datang kepada subscriber baru. Kalau anda suka dengan konten yang dihasilkan, boleh tekan button subscribe dan juga button notification supaya anda tak terlepas dengan konten yang dihasilkan. Hari ini kita nak sembang tentang sebuah filem baru Rajinikan tapi dah habis tayang dekat Pawagam and lah ni dah ada dekat Prime, iaitu filem Coolie. Filem ni diarahkan oleh Lokesh Kanagaraj, pengarah yang sama untuk filem Kaiti, Leo dan Vikram. Dibarisi oleh barisan pelakon yang legendary Mat, seperti superstar Rajinikan, Nagarjuna, Shubin Shahir, Shruti Hassan, Upendra dan juga tak lupa cameo Amir Khan. Filem ni berkisarkan tentang Deva, seorang kuli pencen yang cuba menyiasat apa yang sebenarnya terjadi dekat kawan baik dia selepas mendapat berita bahawa dia dibunuh. Penyiasatan tu membawa Deva kepada satu dunia underworld yang bakal mengubah hidupnya. Sebelum ni aku dikecewakan dengan filem Leo Mat. So the only thing yang aku harap sebelum aku tonton Coolie ni adalah dia tak seteruk Leo. And Alhamdulillah dia tak ada lah teruk macam Leo, tapi dia still tak kembalikan Lokesh yang lama. Not just tak kembalikan Lokesh yang lama, filem ni juga merupakan satu wasted opportunity. Sebab dia ada barisan pelakon yang hebat-hebat Mat, tapi ya Allah, apa yang dia buat pun aku tak tahu. Cause filem ni dia ada chance untuk jadi legendary Mat kalau dia craft dan susun elok. Tapi sayang macam aku cakap, a wasted opportunity. Sebelum aku bagi tahu kenapa aku cakap template dia sama macam Vikram, biar aku kongsi sikit apa yang aku suka dan apa yang aku tak suka tentang filem Coolie. First, aku suka dengan karakter Rajinikan yang komedi punya style, you know. Like sebagai contoh waktu dia tengah fight dekat college girl tu apa semua tu kan. Aku suka style yang macam tu. Sebab dalam Vetayan sebelum ni pun tak ada, dalam filem lama-lama yang sebelum-sebelum ni dia pun aku macam even Nelson punya filem Jailer tu pun dia macam kurang tapi dalam ni aku rasa aku lebih ketawa menonton Rajinikan dan enjoy lihat dia beraksi. Second, aku rasa Anirudh punya muzik kali ni memang menjadi penyelamat terbesar lah Mat. Imagine scene-scene action dalam filem ni ataupun penyiasatan dalam filem ni ditemani oleh soundtrack yang tak banging, yang tak betul-betul yang kata buatkan kita immerse to the story. Memang aku rasa kita akan tak enjoy langsung tonton action dan juga tonton the whole story. So Anirudh memang dia jadi penyelamat, muzik dia tu memang jadi penyelamat terbesar untuk filem Coolie ni. Third adalah babak waktu flashback tu Mat. Babak waktu flashback tu aku memang kata memang chef kiss lah. Bukan setakat dari segi flashback dia buat apa negatif punya filem apa semua tu kan, tapi dia siap bukan di aging saja, tapi suara Rajinikan pun dia buat macam filem-filem Rajinikan yang lama. Itu memang kembalikan nostalgia gila-gila. Tapi itu dia sayang gila, dia hold benda tu sampai ujung tu baru dia buat flashback. Aduh hai. Cuma flashback tu memang nice lah Mat. Memang nice gila. Serius, chef kiss terbaik. However, filem ni teruk Mat dari segi writing, screenplay dan susunan. Macam yang aku cakap tadi, dia whole flashback tu terlalu lama sampai dia buatkan impact dia tu kurang. Walaupun editing dia apa semua siap suara tu cantik dah, tapi dia whole terlalu lama. Macam no point. Dia boleh dedah benda tu awal dan buatkan lagi rancak, tapi dia pergi reveal awal tu 4 minum je. Powerhouse minum je. Siapa Deva sebelum tu dia macam dia whole terlalu lama. Dia tak susun elok-elok. Dia hold sampai ke babak Amir Khan nak tetak Rahmat and tetak sikit lagi lah. Mengarut kan. What if Amir Khan tak cam dia? Mati kata. And macam mana lepas boleh simpan Upendra sampai 2 jam duduk dalam bilik tu je Mat. Ya Allah hai. Padahal dia boleh keluarkan Upendra lebih awal. Walaupun scene Upendra tu memang best gila. Memang waktu tu aku happy dengan muzik dia apa semua, tapi dia simpan terlalu lama Mat. Macam no point. Dia boleh keluarkan lebih awal dan buatkan story tu lebih interesting, macam pergi bantu ke apa ke, you know. Sebab tu aku cakap dari segi writing dia boleh craft something else, tapi dia choose something else. And lagu Monica tu macam aduh unnecessary lah. Dia macam dia dah buat satu lagu yang rancak, tapi dia tak tahu nak selit kat mana, dia selit kat situ. Macam no point. Dia buat macam just nak bagi audience menari dekat panggung je. Maybe dulu aku boleh accept lah kot, but now aku rasa macam rugi 2 jam lebih tau. Dia macam boleh focus on story, on character, tapi dia pergi fokus, dia pergi insert kat lagu tu dalam ni.
And aku ingat sebenarnya Dewa tu dia itulah aku cakap dari segi writing tu, dia boleh pergi tolong bakar mayat orang, dia boleh tolong pergi kerja pula untuk kawan tu. Aku ingatkan dia nak masuk jadi kuli, kemudian nak siasat apa yang terjadi dari dalam, kemudian discover something dark, buatkan cerita tu lagi jadi interesting. Tapi tak, dia boleh tolong pergi bakar mayat pula kerja. Aduh, banyak gila scene dalam filem ni yang macam questionable as to why dia buat macam ni. Dia boleh buat macam something else tapi dia buat macam tu. Banyak macam contoh waktu hang lari daripada Syubin Sahir tu kan, Shruti lari tu, dia boleh pergi berhenti tepi jalan makan nasi weh. Ni life and death, tapi hang boleh pergi berhenti makan nasi tepi jalan. Aku rasa kalau orang nak lari dari kematian, selalu dia akan lari daripada sampai dia betul-betul selamat lah. Dia takkan berhenti tepi jalan, especially bila jalan tu adalah jalan yang sama penjahat tu akan lalu, you know. Dia memang kena masuk. Kalau dia makan nasi dekat rumah Deva, you know, Deva Mansion apa semua tu, aku boleh terima lagi. Tapi ni tepi jalan, macam aduh sebab tu aku cakap dia punya writing, dia punya susunan, aduh, memang lemah. Kemudian S2 template Vikram. Kalau hampa tonton Vikram, hampa tahu yang filem Vikram start dengan pembunuhan, kemudian kepada penyiasatan, kemudian kepada peperangan. Dalam filem Kuli ni pun lebih kurang sama je, man. Start dengan pembunuhan kawan baik dia, kemudian kepada penyiasatan Deva, kemudian membawa kepada peperangan antara Deva dan juga Syndicate. Kemudian bukan tu saja, ada babak yang dalam filem Vikram yang lepa reveal tu buatkan kita rasa excited, happy apa semua tengok. Dia cuba recreate balik dalam Kuli, iaitu babak dalam Vikram ni, babak agent Tina, a badass punya agent, ada buat balik watak perempuan badass dalam filem Kuli ni, iaitu watak isteri Dayal. And benda tu dia macam kurang bagi impact, mak, sebab watak isteri Dayal tu dia macam tak bagi hint awal, and dia tak kena dengan the whole story. While watak Argentina, dia relate, dia dah bagi hint pada awal lagi. Dia bagi hint kata ada mayat, 4 orang hilang, special op, kemudian waktu gelas jatuh dia grab, dia punya insting tu masih lagi laju. Benda-benda macam tu dia bagi hint, so that bila pay off kita rasa macam terus, kita rasa happy. Dalam Kuli ni tiba-tiba je isteri Dayal tu boleh jadi power and dark macam tu, so macam questionable lah. And last but not least, dia nak recreate balik watak cameo di penghujung filem. Kalau dalam Vikram kita ada Surya, dalam Kuli kita ada Amir Khan, mak. Tapi Amir Khan punya aura dalam Kuli ni sangat weak lah, sangat weak. Aku tak mau tunggu pun watak Daha tu in the next sequel. Aku lebih rela tunggu Surya keluar dalam sebagai Rolex. Aku lebih nak benda tu daripada aku dapat Amir Khan as Daha, you know. Sebab dia buat watak Daha tu jadi macam aduh, betul-betul weak lah. Dia cuba recreate balik the same thing tapi dia tak dapat. Aku sebenarnya ada bagi tahu dekat someone lah waktu aku duduk sembang pasal Kuli hari tu ni. Aku kata aku rasa Lokesh kena rehat kot, you know, cari balik semangat dia sebelum dia continue buat LCU. But then now dah keluar berita kata memang Kaiti 2 dan juga Vikram 2 dah chef. Kemudian untuk projek Kamal Hassan dan juga Rajinikanth tu, Lokesh dah kena terminate. Mereka akan cari director baru disebabkan oleh kegagalan filem Kuli ni. So I think it's about time aku Lokesh kena relax you know, rehat cari balik. Because after Vikram, filem Leo dengan filem Kuli ni memang macam tu je tau. Leo memang teruk, tapi Kuli ni dia jadi macam tak push to a standard Lokesh punya tau. I mean Kaiti pun lagi interesting to watch daripada Kuli ni. Padahal Kaiti tu tak ada barisan superstar yang banyak macam dalam Kuli ni tau. So it's a wasted opportunity. So yes, kalau hampa nak tonton filem ni ada ditayangkan di Prime Video. Bagi hampa yang dah tonton, hampa pandangan hampa, drop down your comment, share your thoughts. Jangan lupa subscribe gang, road to 10,000 subscribers. Kita jumpa lagi next video. Thank you for watching. Bye bye. இந்த தேவா பத்தி தெரிஞ்சிருந்த